Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan yang saya muliakan, saya Ila Ashraf, pengarang dan pemilik IP Nirnama. Dalam video ni saya nak bercakap sedikitlah berkenaan dengan animasi Nirnama menentang Tok Long Senyum yang diusahakan oleh pihak Min Studio. Ya, saya nampak ada banyak komen dan saya pun seronok alhamdulillah dengan respon ramai. Cuma saya di sini ingin membuat beberapa penjelasan lah supaya rakan-rakan tidak mempunyai expectation yang salah berkenaan dengan Nirnama. Terlebih lagi untuk rakan-rakan yang belum pernah pun membaca novel Nirnama atau komik Nirnama. Jadi pertamanya saya mahu kongsi bahawa asal muasalnya animasi pendek tersebut diusahakan untuk saya mencari dana, pitch, jadi bahan pitch lah kepada pihak-pihak yang berminat untuk melaburkan wang bagi kami dapat menghasilkan animasi Nirnama sendirilah. Ya, sebab waktu tu saya dengan Min Studio kita berbincang lah berapa kos untuk betul-betul hasilkan animasi Nirnama penuh bersama lah saya dengan Min Studio. Sebab Min Studio ni memang rakan baik saya, dan memang semenjak awal lagi daripada Nirnama novel Nirnama pertama diterbitkan, Amin Imin pemilik Min Studio memang sudah mengusahakan animasi pendek lah untuk Nirnama pada ketika itu. Jadi mereka kata perlukan dalam 15 juta ringgit. Jadi itulah sebab kenapa saya rasa okey lah, aku invest RM50,000 untuk kita buat animasi ni yang sebenarnya 2 minit, berdurasi yang sebenarnya adalah 2 minit. Tapi Amin Imin dan Min Studio rasa mereka nak push lagi untuk bagi yang terbaik sebab nak jadi bahan pitch, sebab tu jadi 4 minit. Dan saya dan itulah sebenarnya latar kepada animasi pendek tersebut. Jadi animasi tersebut cuba untuk kita ketengahkan elemen-elemen yang core dalam cerita Nirnama, iaitu wataknya, kemudian elemen Islami melalui zikir dan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan, juga orang kata vibe kepada penceritaan Nirnama, iaitu vibe yang kita rasa vibe yang mistik lah, Nusantara mistik, tetapi itu pilihan kita lah untuk nak bagi animasi pendek tu lebih, orang kata, menarik perhatian. Tetapi sebenarnya Nirnama bukan cerita mistik. Nirnama bukan cerita, ramai yang bagi persamaan dengan Demon Slayer. Tapi Nirnama bukan berkonsepkan Demon Slayer. Nirnama ni sebenarnya bukan memburu jin, dia bukan memburu hantu. Dia bukan nak halau hantu ke apa. Tetapi Nirnama ni dia melawan kezaliman, orang-orang yang menjajah tanah semenanjung. Jadi cuma di dalam Nirnama ni kita nak, antara tema dia adalah kebenaran melawan kebatilan, kebenaran Islam melawan kebatilan syirik, kebatilan khurafat. Jadi watak-watak jahat ni banyak yang berdampingan dengan jin. Dalam Nirnama menentang Tok Long Senyum tu dia punya role dalam cerita, dia menjaga tangkal-tangkal naga, yang mana tangkal naga tu digunakan oleh Ratu Mergastua untuk mengawal naga Tasik Chini. Jadi untuk melemahkan kawalan terhadap naga Tasik Chini tu, Nirnama nak memusnahkanlah tangkal-tangkal naga tu. Tangkal-tangkal naga tu juga asalnya memberikan kekuatan kepada orang-orang bawahan Ratu Mergastua dan Ratu Mergastua tu sendiri. Jadi itulah latar di sebalik animasi Nirnama. Jadi sebab tu Nirnama berhadapan dengan Tok Long Senyum, penjaga kepada tangkal-tangkal naga tu. Okey. Jadi kemudian berkenaan dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan ketika serangan, itu bukanlah untuk menggantikan nama-nama jurus serangan macam dalam anime. Kan? Anime kadang-kadang ada sebut-sebut nama, keluar kan, attack kan. Bukan. Sebenarnya ni saya punya preference lah. Saya suka sebenarnya kalau ayat-ayat tu dibaca lebih dalam bentuk bisikan, okey. Dia macam baca dengan tenang, okey. Bukan macam menjerit-jerit ke apa. Cumanya kadang bila kita bekerjasama dengan pihak yang lain, pihak yang lain pun ada vision dia sendiri untuk sampaikan perkara tersebut.
Dan saya dalam kes animasi pendek ni memilih untuk tidak bersikap cerewet. Itu sebab kita nak benda ni siap, dan saya bukan jenis suka menyusahkan orang. Okay, dan jadi saya tidak memilih untuk tidak komen dan komplain berkenaan dengan perkara tersebut. Cuma dalam komik pun sama, kadang-kadang saya nak bubble-bubble ayat Al-Quran tu dalam kecil supaya dia menggambarkan dia berbisik, tetapi pelukis kadang dia besarkan bubble tu untuk shortcut lah sikit supaya tak payah lukis dekat belakang bubble tu. Jadi itu antara perkara-perkara yang saya tak argue banyak lah, sebab saya jenis tak menyusahkan orang. Kalau saya boleh, orang kata, ambil jalan tengah dan rasa okey lah ni, kita proceed je lah. Okay? Cuma kepada saya suka ayat Al-Quran tu tak dibacakan terlalu menjerit-jerit. Sebab sebenarnya konsep dalam Nirnama yang saya mau sampaikan, ayat-ayat Al-Quran tu, saya bukan nak kata ayat Al-Quran tu yang melemahkan jin, tetapi Allah SWT lah yang melemahkan musuh-musuh kita kan. Jadi ayat-ayat tu dibaca bukan sebab ayat ni ada kuasa macam ni, ayat ni ada kuasa macam ni kan. Dia bergantunglah kepada fadilat-fadilat yang dinyatakan melalui nas-nas yang sahih. Tapi ayat-ayat tu dibaca di dalam Nirnama lebih kepada nak watak tu meyakinkan diri mereka dengan janji-janji Allah melalui ayat-ayat tersebut. Di samping kita lah, macam kita kan, kita kan berdoa dengan ayat-ayat yang maksur kan. Jadi itu saja sebenarnya. Jadi dalam keadaan saya juga nak menggambarkan dalam animasi pendek ni, Nirnama tu adalah ahli zikir kan. Dia seorang yang melazimi zikir. Sebab tu kita mulakan dengan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Tu dia bacalah zikir tu untuk memohon perlindungan Allah SWT kan dalam perjalanan dia menuju ke Tok Long Senyum. Dan ada juga ayat Al-Quran yang kita guna tu memang doa pendinding yang popular sebagai doa pendinding. Jadi dia bukan doa serangan ke apa. Bukan. Kita bukan nak dalam Nirnama hampir-hampir tak ada. Kalau tak salah seingat saya tak ada jurus-jurus serangan, nama serangan tak ada. Sebab kita cuba buat dia walaupun dia fantasi, tapi saya cuba dia grounded lah sebaik mungkin. Jadi itulah pandangan saya, sebab saya nampak banyak yang bahaskan perkara tersebut dan samakan perkara ni dengan Demon Slayer. Dan kemudian ada juga yang bahaskan tadi lah pasal penggunaan ayat-ayat Al-Quran menggantikan nama jurus-jurus serangan macam dalam anime. Bukanlah bukan. Jadi perkara ni boleh difahami dengan lebih baik jika rakan-rakan menyantuni lah karya-karya Nirnama, terutama novel Nirnama yang menjadi ibu kepada banyak material yang lain. Tapi kalau malas baca novel, cubalah baca komik Nirnama, Kelana Pendekar Tanpa atau komik Nirnama Hikayat Pendekar Tanpa siri komik kami lah Nirnama. Paling kurang bacalah yang komik punya. Okay, jadi adalah background sikit. Tapi ala kulli hal, komik animasi pendek tersebut pada saya berjaya. Cumanya rezekinya dia jadi promosi material saja. Sebab selepas saya bayar deposit kepada pihak Mi Studio, tak lama lepas tu pihak WOW contact saya untuk kata kami berminat dengan Nirnama. Jadi tak jadilah animasi ni bahan pitch. Dia tak jadi bahan pitch. Dan saya pun cakap dengan Tuan Usama macam mana kan, saya dah buat animasi ni, nanti berbezalah dengan gambaran Nirnama yang wow power kan. Adakah tidak timbul konflik atau saya perlu burn je animasi ni? Tapi saya dah bayar deposit, takkan saya nak zalimi pihak Mi Studio pula kan. Jadi Tuan Usama alhamdulillah orang yang baik. Jadi dia pun suka sebenarnya dengan usaha pihak Mi Studio. Dia kata proceed je lah kan, proceed je, nanti orang faham lah mana yang mana yang WOW Studio, mana yang Mi Studio. Jadi semua pun sudah maklum, melalui pihak WOW pun dah dedahkan buat pendedahan awal Nirnama. Jadi pihak WOW lebih memilih kepada 3D yang ada elemen painting lah. Okay, nampaknya mereka cuba nak dapatkan vibe 2.5D tu. Jadi itu versi pihak WOW yang akan jadi versi utama, versi rasmi. Yang manakala yang Mi Studio usahakan ini, itulah saya cakap, asalnya untuk jadi bahan pitch. Dan kalau rezeki ada orang nak danakan, memang kita nak buat lah versi 2D melalui Mi Studio. Tetapi nampaknya Allah Ta'ala bagi rezeki melalui jalan yang lain.
Kan. Tapi tak tahulah kalau ada orang tiba-tiba kata okey lah Hilal ni 15 juta, saya boleh bincang dengan Tuan Usama lah, cari jalan apa yang terbaik. Satu lagi perkara yang saya nak tambah adalah berkenaan dengan voice actor. Okay, ramai yang sangat berminat lah dengan voice actor yang ada di dalam animasi pendek ni dan berharap pelakon suara tersebut dikekalkan sebagai pelakon suara nirnama dalam animasi yang wow akan usahakan. Tetapi saya boleh kongsikan di sini, saya, Tuan Sama semua sebenarnya bersetuju yang nirnama tak boleh ada suara yang terlalu dalam. Nirnama kena suara rakyat, suara yang layman lah. Dan saya pun cuba sebenarnya nak dengan pihak WOW untuk nirnama ni tak terasa sebagai karya yang macam kalau kita biasa tengok kisah-kisah yang latar Melayu klasik ni kan, suara dia macam berpuitis macam tu kan. Kalau boleh nirnama kita tak nak macam tu. Kita nak kekalkan menggunakan bahasa Melayu yang elok, bukan bahasa Melayu rojak atau ada pinjaman bahasa Inggeris. Tetapi saya nak supaya perbualan tu natural, bukan macam kita tengah baca puisi, bukan tengah macam bersastra macam tu. Jadi mungkin untuk golongan istana ada vibe dia, tetapi nirnama ni dia berkelana di tengah masyarakat. Jadi kita nak dia suara yang lebih friendly lah, suara yang orang kata apa, kalau dengar tu tak macam ancaman lah, macam tu. Jadi kita tengah cari lagi perkara tersebut. Tapi mungkin saudara, kalau tak salah nama dia Irfan kan, saudara Irfan yang jadi pelakon suara nirnama dalam animasi tu, tanpa dinafikan suara tu memang sedap didengar lah, tapi mungkin lebih sesuai untuk watak Tuha ke atau watak Jebat ke. Kita tengah cuba cari kesesuaian tersebut lah, insyaAllah. Jadi saya setakat itu saja, panjang video ni. Jadi saya harap jelas lah berkait dengan animasi pendek nirnama Menentang Tok Long Senyum ni. Dan saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua yang telah memberikan sokongan, berikan komen, berbahas dengan penuh adab dan sebagainya. Saya sangat hargai. Apa-apa pun saya harap rakan-rakan sudilah untuk mencuba, paling kurang cubalah komik nirnama, Hikayat Pendekar Tanpa Nama atau komik nirnama Kelana Pendekar Tanpa Nama, untuk at least dapatlah vibe. Saya boleh faham ada orang tak suka baca novel, ada orang nak tunggu je animasi, tak ada masalah juga, terpulang kepada pilihan masing-masing. Tapi saya harap mungkinlah untuk dapatkan expectation yang lebih baik, untuk ada expectation yang lebih baik, maka sekurang-kurangnya cuba dapatkan komik nirnama Kelana Pendekar Tanpa Nama atau komik nirnama Hikayat Pendekar Tanpa Nama. Setakat itu dulu daripada saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.